Hai orang Batu Pahat dan Johor. Saya Haris. Saya Abang Topi Panda. Kami dari City Ambulance. Apa fungsi ambulans swasta ni? Jom aku terangkan apa fungsi ambulans swasta dan apa perkhidmatan City Ambulance. Okey, jom. Jika pesakit boleh keluar ward ataupun discharge ward, tetapi pesakit tersebut terbaring ataupun tidak boleh jalan ataupun menggunakan oksigen, City Ambulance boleh uruskan. Kalau pesakit ada appointment di hospital tapi tak ada kenderaan, tak boleh nak berjalan, kami City Ambulance boleh uruskan. Ambil dari rumah, bawa ke hospital, daftar, ambil ubat dan hantar semula ke rumah. Di City Ambulance, ambulans kami diberikan khas untuk keselesaan pesakit. Pengantaran dari rumah ke rumah, hospital ke hospital atau di mana saja destinasi anda. Jika anda seorang penganjur program ataupun anda seorang penganjur sukan dan anda memerlukan perkhidmatan ambulans dan first aid, City Ambulance boleh uruskan. Jika anda perlukan perkhidmatan kami, hubungi kami di talian 0126738024. City Ambulance.